Ya. Okey, Allah kata apa? Qal, dia berkata, iaitu Nabi Sulaiman, Rabbi firli, wahai Tuhan, ampunkan dosaku. Dan kita tahu Nabi ni ada dosa tak? Kalau ada pun dosa kecil dan dah diampunkan oleh Allah. Tapi mereka tetap meminta ampun. Sebagai apa? Sebagai tanda apa? Sebagai tanda rendah diri, sebagai contoh kepada umat dia, dan juga sebagai ibadat. Bila minta ampun itu adalah doa, dan doa itu adalah ibadat. Minta ampun tu walaupun tak ada dosa adalah ibadat dan dapat pahala. Kemudian lepas dia minta ampun, dia minta apa? Wahabli, dan berilah anugerah daripada-Ku mulkan. Mulkan apa? Kerajaan. Mulkan kerajaan. Orang Melayu suka baca surah yang ada kerajaan. Surah apa? Rahmuk kan? Berilah kepada-Ku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Yang surah As-Sad ayat 35, muka surat 455. Berilah kepada-Ku kerajaan yang tidak ada kepada seseorang yang lain selepas-Ku. Mana kerajaan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman, tak ada yang Allah bagi pada orang lain. Kemudian Allah boleh tak nak bagi? Apa dia kelebihan kerajaan Nabi Sulaiman yang tak ada pada kerajaan lain? Allah gerakkan angin, Allah gerakkan jin sebagai tentera Nabi Sulaiman. Allah jadikan Nabi Sulaiman boleh faham bahasa burung, bahasa semut kan? Lepas tu tak ada. Jadi semua tu Allah boleh buat tak? Boleh. Sebab apa? Kenapa Allah boleh bagi semua? Hujung tu, innaka antal, sebab engkau maha pemberi. Engkau boleh bagi apa saja, bila-bila masa, banyak mana dan berterusan. Okey, boleh Jadi pengajarannya apa? Nabi Sulaiman nak minta kerajaan, tapi sebelum minta kerajaan dia minta apa? Walaupun dia tak ada dosa. Maka kita nak minta apa saja, nak minta sihat ke, nak minta rezeki ke, nak minta berjaya dalam interview ke, pertama minta apa? Minta ampun.